Ini adalah jawapan dari satu pertanyaan dari hamba Allah. Suami nikah lagi, tapi isteri pertama langsung tak tahu. Boleh ke macam tu dalam Islam? Dalam Islam, hukum berpoligami itu dibolehkan, tetapi dengan syarat mesti berlaku adil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja. Namun, menyembunyikan perkahwinan kedua hingga isteri pertama tertipu adalah menyalahi prinsip keadilan dan kejujuran dalam perkahwinan. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari kalangan kami." Hadis riwayat Muslim. Sembunyi nikah mungkin sah dari segi akad, tetapi berdosa jika niatnya untuk menipu, menyakiti atau lari dari tanggungjawab. Nak kahwin lagi, jangan sorok. Adil bukan sekadar duit, tapi juga kejujuran. Ingat, Allah Maha melihat segalanya. Jadi, hati-hati. Jangan hanya mencari kenikmatan hidup, tetapi lupa akan segala apa yang dikatakan tadi.